Dia ni berani ni lebih berkeyakinan ni kerana Mr. Iman. You sebab kami berada di sini. Sebab kita sebenarnya nak ikutkan dah terlalu lama sangat. Elite tak ada. Elite tak aktif dalam industri. Kan? So maknanya bila Mr. Iman keluarkan untuk buat sesuatu untuk mengembalikan nostalgia, kita tak ada cubaan untuk bertanding atau nak buat benda yang terlalu besar yang di luar kemampuan. Jadi kita rasa macam satu keseronokan lah untuk mengembalikan nostalgia 90s tu. Macam mana KRU tu bapak dia, kita ni baru anak-anak dia je. Kita macam anak je. Jangan terlalu menjangkakan sesuatu yang terlalu besar, tapi doakanlah yang insyaAllah lah kita boleh bagi yang best lah untuk yang menanti gitu. Okey, kita ada trauma tamparan wanita. Sebenarnya Kak Linda, saya guna Google, saya guna ChatGPT, GIG. Sebenarnya maksud dia apa? GIG Ya saya. Okey, sebelum tu terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Sebenarnya Linda pun dan kawan-kawan sangat-sangat teruja nak berjumpa dengan semua media pada hari ini. Dan serba sedikit memanglah ada rasa nervous kan, of course sebab dah lama kan. Cerita balik pasal GIG tu sebenarnya mengenai gigolo rasa kan, lelaki yang jangan pandang saya, boleh pandang orang ikut saya rasa. macam lebih kurang guy is guy. Guy is guy. Memang dia lelaki sama je. Dua maksud yang kata dikumpul oleh pihak KRU sendiri, abang-abang kami tu. Jadi cerita pasal lelaki yang Casanova, it can be also gigolo yang cari duit dengan begitu mudah kan. Lelaki adalah lelaki yang macam tu. Lelaki semua sama. Macam itulah kan. Itu GIG. Okey, Kak Syasha, waktu zaman Elite sampai pada sekarang, siapa yang paling banyak crush sebenarnya Kak Elite ni? Yes. Ya, betul. Siapa yang paling ramai? Kak Azhar ke, Kak Ebi ke, Kak Linda ke, Kak Wati ke, or even you? Saya tak boleh kira. Keluar. Ebi dia sempat record second album, Tamparan, tapi time tu belum tak sempat promote. Tapi she was with us still. Second album ada lagu Suara Republik tu. Kalau tanya siapa yang paling banyak crush ya? Bagi jawapan diplomatik I rasa semua sama. Because that is the istimewanya Elite, semua ada different character. Semua ada macam this person suka this person because cara menari, this person cara dia cakap, cara dia menyanyi, semua lain-lain. So balance. Like Azhar kata, there is no yang menang kalah, tak ada yang siapa lagi better dan tak ada. Alright. Very diplomacy. Okay. Baik, Elite akan mengadakan konsert tak lama lagi, jadi kita akan saksikan poster rasmi konsert Elite yang akan berlangsung nanti. Sama-sama kita saksikan, boleh? Here we go. Ini dia Elite 25 tahun 25 ni mana tahun 2025 lah kan. Live Plenary akan berlangsung di Plenary Kuala Lumpur Convention Center 20 September 2025 hari Sabtu 8.30 malam, dan sebenarnya adalah menyambut anniversary Elite ke-30 tahun. Tepuk tangan untuk Elite guys. 30 tahun masih lagi bersama-sama. Wow, amazing. Photoshoot ni buat kat mana? Bila? Baru je dekat studio DPJ. Tapi kita orang kat struggle lah sebab photoshoot tu dia macam bos kita ni Iman, dia bagi tahu macam kita ada photoshoot. So kita orang tak sempat lagi nak berdiet, tak sempat lagi kan, baju pun dia pilihkan, make up semua, dia kata tak apa, everything dia akan siapkan. So kita orang ni berdebar-debar dari segi apa penampilan lah. Of course kita rasa risau sebab bukan senang dalam masa terdekat nak turunkan berat badan, nak mencari idea ke kan. Tapi Alhamdulillah Allah pemudahkan. Baik, senangnya sebenarnya satu phone call settle. I call V, settle. Baju, size, makeup, stylist semua settle. Maknanya photoshoot yang putih ni pun sama hari yang sama lah. Betul. Kita start lepas maghrib, Itu yang habis pukul 3 pagi tu sampai 2 pagi. Wow. Dan pemilihan tarikh konsert 20 September bos. Mungkin boleh kongsikan why 20 September? Kerana date tu yang available daripada Plenary 20 September, and